Pernah tak bila awak baring nak tidur, badan penat, mata pejam, tapi otak macam radio rosak. Benda kecil jadi besar. Ayat orang lain diulang-ulang. Perkara yang dah lama lepas tiba-tiba muncul balik dengan skrip yang sama. Dan peliknya, lagi kita suruh dia jangan fikir, lagi kuat dia datang. Orang selalu kata, alah, itu cuma overthinking je. Tapi dalam dunia sains, overthinking bukan sekadar fikir banyak. Dia ada nama klinikal sebenarnya. Dan dia ada corak tersendiri. Dan yang penting, dia bukan masalah ringan seperti yang orang selalu anggap. Dalam kajian psikologi dan neuroscience, overthinking ni biasanya dirujuk sebagai repetitive negative thinking ataupun ringkasnya RNT. Maksud apa? Fikiran yang berulang-ulang negatif susah dihentikan dan tak bergerak ke arah penyelesaian. Okay? Fikiran tu berulang-ulang, dia negatif, kita susah nak berhenti dan tak bergerak ke arah penyelesaian. Bukan fikir sekali dua, kita fikir benda yang sama dengan emosi yang sama berjam-jam, berhari-hari. Dan RNT ni biasanya hadir dalam dua bentuk utama. Bentuk pertama, rumination. Ini fokus pada masa lalu. Otak berulang tayang kejadian lama, kesilapan lama, perbualan lama. Ayat dia lebih kurang macam ni. Kenapa aku buat benda tu? Kenapa aku bodoh masa tu? Kalau aku boleh ulang balik. Masalahnya, masa tu tak boleh diubah. Okay? Masa yang lalu kan tak boleh ubah. Tapi emosi tetap dicederakan. Okay? Setiap kali dia ulang. Okay? Jadi, emosi kita tetap dicederakan setiap kali ia diulang. Bentuk yang kedua ialah worry. Okay? Ini pula kita fokus kepada masa depan. Rumination, kita fokus masa yang lalu. Okay? Worry ni kita fokus pada benda yang akan datang. Okay? Benda yang belum berlaku dibayangkan seolah-olah ia pasti berlaku. Okay? Benda yang belum berlaku dibayangkan seolah-olah ia pasti berlaku. Contohnya, kalau aku gagal, kalau orang reject aku, okay? Kalau orang tolak aku, kalau nanti semua jadi buruk. Okay? Yang menarik, otak tak bezakan ancaman sebenar dengan ancaman yang kita bayangkan. Okay, bagi otak, semua tu adalah ancaman hidup. Sekarang ni, ramai orang keliru antara berfikir dengan overthinking. Sebenarnya dua benda ni tak sama langsung. Berfikir secara sihat, dia ada tujuan dia, ada had dia dan ada keputusan dia. Lepas fikir, kita bertindak, settle atau selesai. Tapi overthinking ni, mengikut kajian lah, dia dapati dia tak ada penyelesaian masalah. Ia tak hasilkan keputusan. Ia hanya ulang emosi yang sama. Jadi otak kita ni seolah-olah terperangkap dalam satu loop, satu loop yang tertutup. Ibarat apa? Bayangkan kalau awak duduk dalam kereta, enjin hidup, minyak dibakar kan, fuel. Okay? Bunyi pun kuat, tapi gear kosong, tak masuk gear, free gear. Jadi kereta tak ke mana, tapi tenaga habis, minyak habis. Okay. Itulah overthinking. Dia guna tenaga mental tapi tak membawa awak ke arah penyelesaian. Sebab tu lepas overthinking awak rasa penat, awak rasa kosong dan awak masih hilang keyakinan diri. Bukan sebab awak lemah, tapi sebab sistem otak telah bekerja dengan cara yang salah. Okay, dalam bahagian ni, yang ramai orang tak tahu, kajian psikologi mendapati bahawa RNT atau Repetitive Negative Thinking berkait rapat dengan kemurungan, okay, anxiety disorder, okay, trauma, dan dalam kes tertentu peningkatan risiko bunuh diri. Sebab bila kita otak
terlalu lama, sebab bila otak terlalu lama berada dalam keadaan mod terancam ataupun ancaman, dia mudah hilang kepercayaan untuk merasa selamat. Tapi dengar baik-baik, overthinking bukan masalah awak, bukan sebab awak lemah iman, bukan sebab awak terlalu sensitif. Ia adalah corak otak, dan berita baiknya, ia boleh diubah. Jadi video yang seterusnya kita akan masuk lebih dalam lagi apa sebenarnya yang berlaku dalam otak apabila kita overthinking. Sebab bila awak faham mekanisme dia, awak tak lagi lawan diri sendiri, awak mula latih otak dengan cara yang betul. Kita boleh latih otak kita. Jadi jangan lupa reels yang berikutnya.